الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Tuan-tuan, para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tamanya marilah kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih lagi diberikan kesempatan dan juga kesihatan yang baik untuk kita sama-sama berkumpul pada hari ini mendengarkan tausiah. Mudah-mudahan ada kebaikan di sana untuk diri kita dan juga untuk sesiapa sahaja yang mendengar yang boleh kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Rumah saya baru dia dimasuki oleh ular sawa. Yeah. Ular sawa tu panjangnya dalam 3 depa lah tu. Besar. Awal tahun sudah, bukan awal tahun dalam tahun ini juga kita dapat tangkap 15 kaki punya panjang. Dia tak masuk masjid, dia duduk dekat pokok kelapa je. Kali ni dia pergi rumah saya pula. Dekat belakang rumah tu ada sangkar kucing, ya. Patutlah 2-3 hari ni sangkar tu asyik tumbang aja kan. Rupanya kucing tu berkungfu dalam tu, ya. Satu pagi tu pukul 4:30 pagi dalam 2 hari lepas dah, ya. 2 hari lepas pukul 4:30 pagi berbunyi kat belakang rumah tu kan. Korang apa benda kan. Tak pernah kata kucing ada 2 sangkar, ya. Saya kata tak pernah kucing sebelah ni gaduh dengan kucing sangkar sebelah, kata kan. Buka pintu sepanjang-panjang ular sawa kan. Adalah bersalangan saya kot, ya. Ya. Saya pun menjerit, "Parang," saya kata. Cari parang dulu kan. Parang, saya kata kan. Parang tak ada pula, yang ada pisau dapur je. Itulah gagahlah juga kita gitu kan. Jatuh pisau tu pula. Sudah katakan. Ular tu dah menganga. First time kita tengok, biasa tengok dekat National Geographic je kan. Tengok ular sawa, ni depan-depan. Dia menganga, dia nak tangkap saya punya kucing. Kucing tu melompat, ya. Dalam sangkar lagi. Dan saya nak buat apa tak tahu dah kan. Kebetulan ada getah paip, saya sebat ular tu dengan getah paip, kemudian ular tu pun larilah, ya. Kemudian saya telefon Jepam. Sekarang namanya bukan Jepam, APM. Tak tahulah panggil Apam ke apa, Allah Alam kan. Ya. Telefon, silapnya saya tak tunggulah tu, ya. So dia orang datang dalam pukul 4:30, pukul 5 gitu. Ular tu dah lari dah, ya. So itulah semenjak SPRM tu ada kat sebelah, ya. Ular-ular banyak lari. Rupanya ular pun ada yang korupsi juga. Jadi berhati-hatilah dengan kaki-kaki belitnya. Baik tuan-tuan, kita hari ini sekadar mukadimah saja cerita, ya. Kita kongsi ceritalah tuan-tuan, ya. So pada hari ini kita masuk kepada bab adab pernikahan, ya. Bimbingan mukmin, ya, pada mencari redha Allah Subhanahu wa taala, karangan Imam Al-Ghazali. Kita malam ini membahaskan tentang adab pernikahan. Baik. Untuk menggalakkan pernikahan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ankihul ayyama minkum." Ya, surah An-Nur ayat 32. Dan kahwinkanlah orang yang bersendirian, yakni belum berkahwin di antara kamu. Ya. Dalam membahaskan ayat ini, marilah kita sama-sama melihat bagaimana pernikahan orang-orang di zaman jahiliyah, ya. Ada 3 kaedah pernikahan di zaman jahiliyah, ya. 2 itu tidak baik untuk diikuti dan tidak bagus pun, merendahkan kaum wanita. Hanya 1 saja, ya, yang dibawa oleh Islam meneruskan budaya itu, ya. Yang pertama, apabila seorang wanita telah akil baligh, maka ia akan digauli oleh beberapa orang lelaki. Ini di zaman jahiliah, ya.
digauli oleh beberapa orang lelaki berjumlah daripada 3 hingga 9 orang. Ya. Kemudian apabila ia telah hamil, ketika ia melahirkan anak, maka sejumlah lelaki yang pernah menggauli wanita itu akan dikumpulkan, ya, dan siapa yang ditunjuk oleh perempuan itu akan menjadi suaminya. Begitu, ya, pernikahan orang zaman jahiliah. Yang pertama. Yang kedua, tatkala seorang perempuan telah akil baligh, ia diminta untuk tidur di rumah wakil rakyat lah, ibaratnya kita kata kan, rumah ketua kampung, rumah penghulu, ibaratnya begitu, ketua suku. Dan apabila telah mengandung, maka ia akan dikawinkan dengan mana-mana lelaki yang dia suka. Maknanya ketua kampung merasmikanlah majlis tersebut. Begitu, ya. Maknanya masa itu ramailah nak jadi ketua kampung, ya. Yang ketiga, ada satu lagi, ada pasangan lelaki, ada perempuan, ya. Ada wali untuk perempuan, ada mahar, kemudian ada sirah, ya, ini lafaz akad, ya. Dan semua datuk-datuk Nabi, ya, sallallahu alaihi wasallam berkahwin dengan cara yang ketiga ini, dan inilah yang dikekalkan oleh Islam, ya. Gitu perkahwinan, ya, pada zaman jahiliah. Sebenarnya adat jahiliah ni ada yang dibawa terus ke dalam agama Islam, antaranya ialah selain daripada ini menghormati tetamu selama 3 hari, ya. Pada zaman jahiliah, ya, orang Arab sangat menghormati tetamu sehingga tempoh masa 3 hari, ya. Setelah Islam itu datang, adat ini diteruskan dan dibawa masuk ke dalam agama Islam. Islam didatangkan untuk menjaga maqasid asy-syar'iyyah. Apa itu maqasid asy-syar'iyyah? Yang pertama adalah datangnya Islam untuk menjaga agama, ya. Bila seorang itu bernikah, dia telah menjaga sebahagian daripada agamanya. Begitulah menurut sebagian hadis, ya. Yang kedua, hifzun nafs, menjaga jiwa. Kalau ada perzinaan, pasti akan ada jiwa yang mungkin akan terkorban, ya. Contoh kita kata kadang-kadang, ya, apabila seorang anak perempuan, nauzubillah, ya, telah melakukan perbuatan yang tak baik, mungkin dia mengandung dan mungkin anaknya akan digugurkan, ya. Mungkin juga nanti perempuan itu juga akan membunuh diri. Mungkin juga, ya, kita bengang dengan lelaki yang membuat perkara terkutuk itu, kita pukul, akhirnya dia mati, ya. Itu kerana sebab, ya, maqasid syar'iyyah ini dalam perkahwinan, ya, antaranya ialah menjaga jiwa. Kemudian menjaga harta, ya, menjaga akal, dan paling penting adalah menjaga nasab ataupun an-nasl, ya. Apabila seorang bernikah, ia telah menjaga sebahagian daripada agamanya. Jika berlaku perzinaan, akan mungkin berlaku kehilangan jiwa. Bila bernikah, ada penjagaan harta, ya. Siapa yang perlu menjaga harta? Jawapannya ialah perempuan, ya. Perempuan cermat dalam menjaga harta, ya. Antara ciri-ciri wanita yang solehah seperti disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah yang pandai menjaga harta suaminya. Kalau isteri kita tu kerap minta ini, mana tak berapa nak solehah lagi lah tu, ya. Kalau dia pandai menjaga harta suami dia, redha dengan apa yang suami dia bagi, itu tanda-tanda isteri yang solehah, ya. Tapi janganlah pula daripada kahwin sampai dah 10 tahun langsirnya itu je tak berubah, kan. Tukarlah, ikutlah kata orang rumah sesekali. Pasal dia yang pandai dekorate rumah, ya. Kita jarang ada kat rumah, ya. Dan itu juga adalah untuk memberikan keseronokan, ya. Isteri sebagai suri rumah duduk dalam rumah tengok langsirnya baru, kan, seronoklah dia, ya. Kita pergi kerja. Kemudian apabila seorang tu berkahwin, sudah pasti, ya, keturunannya juga akan dijaga. Tatkala turun ayat wa'ankihu, ya, wa'ankihu, suatu perintah itu mengandungi kewajipan yang mesti ditunaikan. Al-amru yufidul wujub, ya. Al-amru, suatu perintah itu, ya. Wa'ankihu itu makna satu perintah, command, ya, daripada Allah SWT. Dan berkahwinlah, kata begitu, ya. Mengandungi kewajipan yang wajib ditunaikan. Bukan suka-suka orang berkahwin, ya. Mesti ada kewajipan-kewajipan yang perlu dijaga, ya. Maka nikah itu adalah merupakan suatu syariat yang mulia, kerana apabila orang itu bernikah, maka 5 perkara tadi pasti akan dijaga, ya. Kemudian
dalam suatu hadis ya disebutkan, ya ma'syaras syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji wa man lam yastati' fa alaihi bis-shaum. Ya, disebutkan di sini, barang siapa yang mampu untuk berumah tangga, maka hendaklah ia cepat-cepat berumah tangga. Ya, kalau dah mampu jangan tunggu lama-lama, ya, terus berumah tangga. Kerananya demikian itu dapat memelihara mata dan menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, kerana puasa itu dapat mencegah keinginan hawa nafsunya. Ya. Dalam Islam ada istilah thumma. Dalam dalam kaedah bahasa Arab ada istilah thumma, kemudian ada pula fa. Ya. Sebab itu disebutkan, ya ma'syaras syabab, wahai pemuda-pemudi, man istata'a, kalau kamu dah cukup kemampuan. Ya, macam kita pergi haji, man istata'a ilaihi sabila, juga disebutkan siapa yang berkemampuan. Ya. Minkum, di antara kamu, al-ba'ah, untuk berumah tangga, fal yatazawwaj, Allah suruh kita cepat-cepat berumah tangga. Ya. Thumma ni macam mana? Ya. Contoh ayat, bila sebut thumma pasti akan ada tempoh masa. Ya, contohnya seorang yang telah bangun tidur, kemudian thumma dia mandi, ada waktu dia nak mandi dulu. Kemudian thumma dia solat, ya. Dan beberapa waktu sebelum dia masuk kelas, dalam tempoh 10 minit hingga 20 minit dia menunggu lagi, ya. Kemudian thumma dakhala ilal fasli, kemudian dia masuk ke dalam kelas. Ya, ada tempoh masa. Bila sebut thumma akan ada tempoh masa. Tetapi jika suatu keadaan itu, ya, seorang itu terbangun lewat, katalah malam tadi dia tengok bola, ya, lama sangat dia tengok bola, kemudian bangunnya dah terlambat, dekat-dekat pukul 7, ya, dekat-dekat pukul 7 dan nak habis waktu subuh dah, ya. Kemudian dia kelam kabut, kadang-kadang tak sempat nak mandi, ya. Kemudian dia langsung masuk kelas, tak ada tempoh masa dia berehat, namanya fa innahu dakhala ilal fasli, maka dia cepat-cepat pergi ke dalam kelas. Maka fa di sini menunjukkan bahawa Allah suruh kita cepat-cepat. Ya, mana yang bujang lagi, cepat-cepatlah. Ya, jangan tunggu-tunggu. Kalau dah cukup, apa lagi nak ditunggu? Ya. Maka datang ayat falyatazawwaj memberi maksud jika telah berkeinginan bergejolak, ya, untuk berkahwin, maka terburu-burulah, cepat-cepatlah ia berkahwin. Kewajipan, ya, manusia untuk menjaga mata, ya, aghaddu lil basar, ya, merendahkan pandangan, menundukkan pandangan. Kenapa, tuan-tuan? Kita tengok kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Imam Asy-Syafi'i mengadu kepada gurunya. Gurunya siapa nama gurunya? Waqi', ya. Berkatalah dia, syakautu ila Waqi'. Imam Syafi'i bertanya kepada gurunya yang bernama Waqi', su'a hifzi, tentang lemahnya hafalan. Imam Asy-Syafi'i ini, tuan-tuan, kalau ikut pada sejarah dia, ya, tuan-tuan baca biografi Imam Asy-Syafi'i, kalau dia pergi ke satu tempat, dia akan tutup telinga dia. Sebab apa? Kalau dia buka telinga dia, maka dia akan hafal semua perkataan orang. Ya, dia akan hafal semua perkataan orang. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi tengok dalam YouTube, ada seorang nama ustaz tu daripada Indonesia. Saya lupalah nama ustaz tu, saya lupa. Nanti saya ingat saya sebutlah kepada tuan-tuan. Dia ni seorang yang sangat kuat hafalan. Ya. Ada dalam YouTube tu, tuan-tuan boleh tengoklah. Saya lupa nama dia. Ya. Kalau dia bercerita tentang Al-Quran, ayat Quran, dia akan sebutkan paragraf ke berapa, muka surat ke berapa, baris ke berapa, nombor berapa. Kalau berbicara tentang hadis, dia akan sebutkan paragraf berapa, belah kanan atau belah kiri, paragraf nombor ke berapa, hadis nombor berapa, ya, siapa dia punya perawinya sekali.
Kemudian kalau dia bercerita tentang tempat, satu tempat yang dia pernah pergi, maka dia akan ceritakan keadaan tempat itu dengan pakaian orang yang ada di sekitarnya dan juga apa keadaan yang berlaku di situ, dia hafal semuanya. Itu contoh yang ada zaman sekarang. Bayangkan tuan-tuan, kita pernah tengok Imam Asy-Syafi'i, kita nampak itu, kita boleh katakan Imam Syafi'i itu lebih dahsyat lagi, ya, dia punya hafalan. Kemudian gurunya memberitahu, fa arsyadani ila tarkil ma'asi, maka gurunya berpesan kepada Imam Asy-Syafi'i untuk meninggalkan kemaksiatan, tinggallah maksiat, ya. Fa akhbarani bi anna al-ilmi nur, kemudian gurunya memberitahu sesungguhnya ilmu itu cahaya, ilmu itu cahaya, wa nurullah la yuhda lil 'asi, ya. Dan cahaya Allah itu tidak akan memberi petunjuk kepada ahli maksiat. Apakah kesalahan yang Imam Asy-Syafi'i buat sampai dia terlupa, tuan-tuan? Dalam kitab I'anatul Talibin, ya, umur Imam Syafi'i 7 tahun dia telah mampu menghafal kitab Al-Muwatta, ya, sangat tebal kitab itu, ya. Hanya kerana terlihat seorang wanita yang sedang menaiki kenderaan tersingkap pehanya, ada yang mengatakan tersingkap hanya buku lali saja, ya, telah terhilang hafalannya, telah dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Orang yang begini Allah sangat jaga dan Allah sangat cepat memberikan teguran dengan cara menghilangkan hafalannya, ya. Dan apabila dia menerima nasihat daripada gurunya, ya, dan dia terus beristighfar, sebab itu tuan-tuan, pandangan mata itu sangat kena jaga. Kita kena berdoa selalu dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma afini fi badani, ya. Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Itu yang sepatutnya kita doa selalu, tuan-tuan. Allah, mudah-mudahan, ya, Allahumma afini, Allah akan memberikan keafiatan pada tubuh, ya, pada pendengaran kita dan pada penglihatan kita. La ilaha illa anta, tiada Tuhan lah yang disembah melainkan Engkau, ya Allah. Kita boleh jamakkan doa ini, Allahumma afina fi abdanina wa fi asma'ina, ya, wa fi absarina, la ilaha illa anta, ya. Kita berdoa kepada Allah, minta ampun, ya Allah, mintalah dijaga pandangan mata kita, telinga kita, ya, dan juga tubuh badan kita, ya. Nabi Yunus ketika dalam perut ikan nun, ya, dia berzikir la ilaha illa anta, ya, subhanaka inni kuntu minal zalimin, ya. Itulah yang disebutkan minta ampun dengan Allah, ya. Kalau tuan-tuan tengok juga, tuan-tuan, ya, di Palu, Palu nama tempat tu, ya, ya, ada seorang Bilal, ya, yang tertimbus, ya, ada disebutkan Ustaz Ahmad Dasuki menyebutkan, dia kata apa, saya tak pergilah, Ustaz Ahmad Dasuki yang beritahu, ya. Dia kata apa, ada seorang tu dia 3 hari tak makan, ya. Apa yang dia zikirkan, dia makan zikir aja, tuan-tuan, ya. Dengan zikir itu Allah SWT memberikan kenyang pada tubuh dia, perut dia, ya. Zikirnya ialah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin, ya. Itu doa yang digunakan. Kemudian ketika disebutkan Rasulullah SAW bersabda, yang mafhumnya antaranya ialah 3 kelompok yang akan mendapat pertolongan Allah. Yang pertamanya ialah orang yang mati fisabilillah, orang yang fisabilillah, ya. Saya ingat 2 je, ya. Pertama fisabilillah, yang kedua ialah orang yang ingin bernikah untuk menjaga kehormatan dirinya, bukan suka-suka bernikah, ya. Dia bernikah kerana untuk menjaga kehormatan diri, ya. Nabi bersabda lagi, aku berbangga dengan jumlah umatku yang ramai. Itu berkahwin, ya, kita niat adalah untuk meramaikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Nabi Muhammad bangga dengan kita, tuan-tuan, ya. Bila di akhirat besok, dialah mempunyai umat yang paling ramai. Kemudian, tuan-tuan, lelaki yang berkemampuan untuk berkahwin, dia berhak memilih siapa yang dia ingin pilih, ya.
Sebab itu tuan-tuan, kadang-kadang bila saya tengok ada beberapa tempat, saya tak nak sebut kat mana tempat tu, ya, ramai sangat lelaki yang bujang, yang saya pelik umur dia 40, 45 tak berkahwin lagi. Ya, bila kita tanya, yang bayi-bayi saya pun ada. Saya kata, kenapa engkau tak kahwin lagi? Dia kata apa? Tak ada jodoh lah Ustaz. Allahu Akbar. Saya kata, kau lelaki, memanglah jodoh dan ketentuan itu di tangan Allah. Tapi kita disuruh berusaha dan berdoa. Lebih-lebih lagi kita ni lelaki, saya kata. Ya, kita berkemampuan, cukup duit, cukup rumah, apa semua, ya, sihat tubuh badan, insya-Allah jodoh tu senang dicari. Ya, lagi-lagi lelaki sekarang ni rare dah sekarang. Ya, lelaki sekarang ni dah barang rare dah. Limited edition. Ya. Kita mahal tuan-tuan. Apa mahalnya? Saya kata begini tuan-tuan. Kenapa saya kata mahal? Ya. Katalah tuan-tuan pergi UPSI sudah. Adik saya dulu belajar UPSI kan. Di sana boleh katakan perempuan terlalu ramai. Yang ada lelaki pula tak berapa nak lelaki. Tak berapa nak lelaki, ya, jalannya pun lenggang-lenggok, ya, begitu-begitu. Abang. Kita pun ngeri duduk sebelah dia. Yang boleh begitu, boleh tahan dengan geng-geng tu Ustaz Abid Liu je. Ya. Sebab tu saya angkat selut dengan Ustaz Abid Liu. Saya kata, ya, ketika dia peluk maknya tu, ya, maknya tu kata apa? Ustaz, inilah kali pertama seorang ustaz memeluk kami, ya. Selama ini kami tak pernah dipeluk oleh mana-mana ustaz. Saya nak cakap, bukan semua ustaz macam Abid Liu. Kalau saya peluk apa nama tu dia, ngeri tuan-tuan, ya. Sebab appearance dia dah berubah, kan? Kita tak boleh nak tipu mata kita, kan? Dengan kulitnya dah lembut dan sebagainya, mengerikanlah, ya. Jadi boleh jauh-jauh je lah, ya, dakwah secara jauh-jauh. Tapi sebab tu saya respect dengan Ustaz Abid Liu, ya. Dia boleh berdepan, bercakap, peluk dengan orang tu, cium pipinya, tidak ada rasa apa-apa, ya. Itu saya selut, ya. Tak semua orang yang boleh melakukan yang demikian. Baik tuan-tuan, ya. Walaupun Nabi menggalakkan para sahabat untuk berkahwin dengan anak dara, iaitu bikrun, ya, bikron, ya. Kerana anak dara itu tidak ada experience, ya. Anak dara pure, ya. Kita kalau kahwin dengan dia, kitalah lelaki pertama dalam hidup dia, ya. Dan kita akan sama-sama berseronok. Dia seronok dengan kita seronok dengan dia. Begitu, ya. Sebab itu Nabi suruh carilah yang anak dara, ya. Akan tetapi ada juga, ya, dan juga yang anak dara tak akan pernah mengungkit kisah-kisah dia bersama dengan pasangan. Yalah, dia belum kahwin kan. Paling-paling mudah cerita dengan ex dia je lah, begitu je lah kan. Tapi kalau yang dah janda, kadang-kadang terlepas juga daripada mulut dia, ya, bercerita tentang boleh membanding-bandingkan kita pula dengan suami lah lama. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok, ya, di India dululah sebelum kolonial datang, ya, British datang menjajah India, balu ataupun ibu tunggal yang kematian suami, apabila suaminya mati, isterinya dibakar sekali, ya, isterinya dibakar sekali supaya tidak bercerita tentang keaiban suami, ya. Tapi apabila kolonial datang, ya, adat itu tidak lagi digunakan, ya. Walau bagaimanapun ada sahabat Nabi, ya, ramai juga sahabat Nabi yang berkahwin dengan janda. Nabi bertanya, kenapa kamu tidak berkahwin dengan anak dara? Maka mereka memberikan jawapan. Ada yang mengatakan bahawa tujuannya, rata-rata menunjukkan bahawa bertujuan untuk maslahat, untuk membantu, ya. Ada pula yang tak mau pening-pening dah nak uruskan anak dara, ya. Nanti kalau ada anak kahwin dengan anak dara ni cerewet, nak kena ajar, itu nak kena ajar, ni macam-macam nak kena ajar, ya. Janda ni dia dah ada experience, ya. Dia dah tak payah nak diajar, dia tahu dah nak buat apa, ya. Kemudian, dan kerana janda itu lebih ramai yang hidup susah, ya, lebih ramai janda yang hidup susah. Tetapi ada juga ramai juga janda yang akan yang hidup senang, kerana
mewarisi harta warisan daripada suami yang terdahulu. Sebab itu bolehlah terpulanglah nak pilih yang anak dara ke ataupun yang janda dan sebagainya, ya. Ayat wa ankihul ayyama. Ayyama di sini adalah untuk lelaki ataupun perempuan yang bujang yang masih belum bernikah, ya. Nabi suruh cepat-cepatlah, ya, cepat-cepat bernikah. Lelaki punya hak memilih, perempuan juga hak untuk menerima ataupun menolak. Jangan kita berak sebelah aja, ya. Lelaki boleh milih, perempuan kena ikut kata lelaki, ya. Tidak, perempuan ada hak untuk menolak. Jangan stres bila ditolak. Kita hantar peminang, ya, dah meminang bawa rombongan bagai-bagai semua, nak menyunting bunga di taman, rupanya bunga di taman itu tak sudi dengan kumbang yang datang, ya. Maka baliklah dia stres, ya. Kata orang Indonesianya galau. Pening dia kan, temenung sana temenung sini, ya. Ada yang tak lalu makan dan sebagainya. Dan paling dahsyat sekali, ya, dah tak dapat itu, dia kata apa, cara baik aku tak dapat, maka cara tak baik pula aku buat. Ya. Antarlah jin dan sebagainya, ya, untuk mengambil perempuan itu menjadi isterinya, ya. Janganlah, ya, jangan sampai bab macam itulah, ya. Banyak orang, ada kawan saya sampai 9 kali putus, ya, kena reject dengan perempuan. Bukannya sekali, 9 kali. Dia tak pernah rasa putus asa, ya. Dia kata apa, belum jodoh aku, nak buat macam mana? Cari je lah, ya. Cari lagi dan cari lagi. Akhirnya, ya, berjumpalah dia dengan orang yang dikehendakinya. Baik. Kemudian ayat firman Allah Subhanahu Wa Taala menyambung, ya. Fala ta'dulu wa idza talaqtumun nisa fabalaghna ajalahunna fala ta'duluhunna ay yankihna azwajahunna idza taradaw bainahum bil ma'ruf. Surah Al-Baqarah ayat 232. Apabila kamu para lelaki telah mentalakkan isteri-isteri kamu atau perempuan-perempuan kamu, kemudian telah sampai masa iddahnya, telah habis iddah 3 kali suci, janganlah engkau wahai wali, ni katalah kita ada anak, ya, anak kita bercerai, na'udzubillah min zalik, ya, anak kita bercerai, habis iddah, kemudian si pasangan, ya, suami, pasangan isteri anak kita tu, ya, mohon untuk rujuk ataupun minta kahwin balik, ya, nak kembali balik, janganlah kita ni sebagai bapa ni, sebagai wali, sebagai abang, kalau tak ada wali mujbir tak ada, ya, abang dan sebagainya, janganlah kita menghalang ataupun melarang mereka itu bernikah kembali jika ada keredaan di antara mereka, ya. Pasangan tadi telah bersetuju untuk bersatu balik dengan cara yang ma'ruf, ya, dengan cara yang jika masih talak raj'i, talak 1 dan talak 2, jangan pernah kita halang. Pernah satu ketika masa saya kerja di masjid negeri, ya, datang sepasang suami isteri yang telah habis iddahnya, ya. Mereka bertemu dengan saya, Ustaz, saya ni nak kahwin balik dengan suami saya. Kerana apa? Ya, anak-anak tu, kami fikirkan anak-anak tu. Suami pula dah menyesal. Suami pun ada di situ. Betul Ustaz, saya dah menyesal sangat-sangat, ya. Saya masa tu marah sangat, tak tahu kenapa, lalu saya terlepas cakap, ya. Kemudian bila kami nak bersama balik, mak ayah pula marah. Kau dah buang anak aku senang-senang, kau ambil, kau dah ludah, kau senang-senang jilat balik. Amboi, itu ayat dia kan. Jadi macam mana ni Ustaz? Saya kata tidak ada perlu mentaati dah, ya. Janda tak boleh lagi dipaksa oleh wali. Terpulanglah dia nak kahwin dengan siapa, ya. Terpulang nak kahwin dengan siapa, ya. Sebab itu tuan-tuan, bila mana bercerai, jangan terburu-buru bercerita dengan wali, mak ayah, apa yang telah terjadi ketika proses perceraian itu,
apa yang berlaku dan sebagainya. Jangan terburu-buru. Lebih baik kita bercerita dengan siapa? Bahagian undang-undang keluarga. Pergilah ke JAIS sana, meluahkanlah perasaan kat sana. Ada tempatnya, ya. Sebab apa? Seandainya kita nak rujuk balik, nanti keluarga akan, ya, kecil hati, akan terasa hati dan sebagainya, kau dah buat anakku begini dan begini, ya? Maka dia tidak akan bagi kahwin lagi, ya. Nikah dan cerai adalah bab, ya, qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Kalau tak rela dan redha membenarkan, seolah-olah wali itu tidak percaya kepada rukun iman, ya. Kerana itu ayat ini disambung oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kata zalika yu'adzu min man kana minkum yu'minu billah yaumil akhir, ya. Kerana itu Allah sebutkan, kamu tak percaya ke dengan Allah dan juga hari akhirat. Allah tegur, ya. Allah tegur, dalam bab ini jangan sampai kita halang anak kita yang telah bercerai untuk rujuk kembali. Itu semua telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bab ajal, ya, jodoh pertemuan, itu Allah semua tentukan, ya. Mungkin itu bahagian dia, ya. Jangan pula kita sebagai mak ayah ni menyibuk-nyibuk tentang hal anak-anak. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala, ya, berfirman lagi, wa laqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyyatan, ya. Surah Ar-Ra'd ayat 38. Dan kami, yakni Allah, sungguh-sungguh telah mengutuskan beberapa orang rasul sebelum engkau, dan kami, yakni Allah, menjadikan untuk mereka isteri-isteri dan keturunan, ya. Kenapa Allah turunkan ayat ini? Kenapa diletakkan dalam bab ini, tuan-tuan? Dalam hal ini Allah menyatakan, dalam hal perkahwinan sebelumnya kita tidak tahu metod perkahwinan, ya, yang terbaik dan cara mendidik anak-anak yang baik dan tujuan perkahwinan yang baik. Maka Allah SWT mendatangkan para nabi-nabi yang mana mereka ini berkahwin, mereka juga membesarkan anak-anak. Boleh kita jadikan sebagai panduan dalam kehidupan kita. Belajar sirah, ya. Al-Quran adalah manual kehidupan. Kita kalau jauh daripada Quran, ya, jarang baca Quran, bermakna kita sombong lah. Seolah-olah macam aku ni boleh hidup sendirilah, ya Allah, tak perlukan Quran kau lah, ya. Orang yang banyak tengok Facebook lebih banyak daripada melihat Al-Quran, ya. Sendiri jawablah, ya. Kadang-kadang kita pun begitu, kadang saya pun begitu juga, ya. Kita lagi cepat kan. Benda seronok kan tengok Facebook, ya, tengok itu. Tapi Quran jarang kita buka, ya. Sebab itu orang Indonesia akan kata, ramai manusia suka melihat koran berbanding Quran. Ya, koran itu apa? Surat kabar. Ya. Quran itu Al-Quran lah. Ramai orang suka baca surat kabar berbanding Al-Quran. Ya. Al-Quran adalah manual kehidupan dan bahasa Arab dipilih untuk menjadi bahasa Al-Quran. Kerana bahasa Arab adalah satu kalimat dapat dipecahkan sehingga beberapa pecahan, ya, sehingga 9 bahagian. Kita ambil contoh perkataan kataba, ya. Kataba itu dalam ilmu saraf. Saraf ni maknanya apa, tuan-tuan? Dalam ilmu tasrif, ya, secara bahasa bererti perubahan atau merubah secara mutlak. Artinya, ya, dinamakan tasrif kerana perubahan pada suatu bentuk kalimat dan lafaz kepada kalimat yang lain, ya, untuk mencari suatu makna yang dikehendaki. Dalam ilmu saraf, kalau kita kata kataba, dia boleh jadi kataba yaktubu katibun, ya. Kalau kita ambil tengok, ya, dalam ilmu wazan ada sirah untuk fi'il madhi. Dalam bahasa Arab ni, kita dalam bahasa Inggeris, tuan-tuan, ada kita kata fi'il, bukan fi'il, past tense untuk do ialah did, kan. Tapi tak banyak kita tengok dalam lafaz bahasa Inggeris kita boleh pecah kepada banyak benda. Tapi bahasa Arab ni, tuan-tuan, ya, satu perkataan boleh dipecah sehingga 9 keadaan, 9 situasi, ya. Untuk past tense ataupun fi'il madhi, fa'ala, telah dibuat. Kemudian dari segi present tense, fi'lun mudhari', ya, dipanggil sebagai yaf'ulu,
telah dibuat, sedang dibuat. Kemudian isim masdar fa'lan wa maf'alan, subjek yakni isim fa'il, fahuwa fa'ilun. Kemudian objek isim maf'ul. Baik tuan-tuan, kita boleh laluan untuk azan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salam, hayya 'alas salam, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Baik tuan-tuan, kita sambung sedikit lagi ya. Allah mendatangkan Al-Quran itu sebagai suatu panduan untuk kita, dan bahasa yang digunakan dalam Al-Quran ialah bahasa Arab. Kenapa Allah guna bahasa Arab? Kerana bahasa Arab itu satu kalimah dapat dipecahkan sehingga 9 bahagian ataupun situasi. Kita ambil contoh perkataan fa'ala, fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dhaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Bila perkataan fa'ala saja boleh pecah macam-macam. Itu belum lagi kita ambil bab dhamir, fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat dan sebagainya. Ada 14 pula. Kerana itulah tuan-tuan, mukjizat Al-Quran, kerana Al-Quran itu diturunkan pada zaman sastra dan bahasa Arab, bahasa Arab yang terkandung dalam bahasa Al-Quran dapat mengalahkan segala yang ada di situ. Mukjizat ini maknanya suatu benda yang Allah berikan adalah untuk melemahkan orang-orang yang menentang kepada Nabi Muhammad SAW. Itu makna mukjizat, daripada asalnya daripada ajazun. Dan bahasa Arab ialah bahasa syurga. Ada orang tanya, Ustaz, kami ni tak pernah belajar bahasa Arab, macam mana kami dalam syurga nanti, boleh ke kami cakap Arab? Syurga ini adalah tempat, kita ambil dalil logik saja sudah. Dalil logik. Syurga tempatnya adalah untuk menyenangkan dan bukan menyusahkan. Jadi bila kita masuk saja, Allah memberikan kesenangan kepada kita, dan kita
terus automatically boleh bercakap Arab, tak perlu nak belajar lagi dah. Kita belajar dekat muka bumi ni saja. Tuan-tuan, seterusnya antara hadis Nabi menyebutkan, ya, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati faqad raghiba anni. Ya, dalam hadis ini ada beberapa lafaz, ya, yang disebutkan, ada 3 lafaz, ya, yang saya dapat, ya. Yang pertama disebutkan tadi, ya, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati faqad raghiba anni. Nikah itu adalah sunnahku, barang siapa yang benci kepada sunnahku, nescaya telah membenci aku, ya. Dan perkataan lain pula, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Ya, sunnah itu nikah itu sunnahku, siapa yang menolak sunnahku maka dia bukan daripada golongan aku. Kemudian hadis daripada Ibnu Majah an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala an-nikahu min sunnati faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Ya, ini ada 3 lafaz hadis yang mempunyai maksud yang sama, yang mana menyebutkan siapa yang membenci sunnah Nabi, iaitu sunnah perkahwinan, maka dia bukan di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kadang-kadang kita tengok ada orang, ya, dia putus tunang, ya. Akhirnya dia tak mau berkahwin, lama dia mendam rasa, ya, pedih dalam hati dia. Benda ni berlaku depan mata saya. Ya, ketika itu di masjid negeri juga datang satu lelaki, ya, dah borak, tiba-tiba tercerita bab kahwin. Tanya dia, abang dah kahwin ke, berapa orang anak? Saya tak kahwin lagi. Kata, bang, dia kata, berkarat nanti bang, dia kata, kan. Saya ni, ya, yang umur ni rasa seronok berkahwin. Abang kenapa tak nak kahwin? Aku bukan apa bro, dia kata, kan, aku ni dah kecewa sangat, ya, kecewa dengan tunangku dirampas dengan orang, ya, kena sailang dengan orang macam itu je, kan. Kemudian yang aku bengang sekali, mak aku bukan tak tahu aku ni kecewa, dia boleh diam-diam tunangkan aku dengan satu perempuan, aku lari daripada kampung. Dia kata gitu, kan, aku lari daripada kampung, ya, kampung aku duduk Johor, aku lari pergi Shah Alam, ya, aku tak nak balik kampung lama dah aku, sebab aku bengang dengan mak aku. Itu ayat dia, ya. Saya kata dengan dia, engkaulah manusia yang paling bangang dalam dunia. Dia terkedu, ya, apa hal pula? Mak engkau tu PhD psikologi mana dia masuk? Ya. Mak engkau ada tak ambil bahagian psikologi dekat universiti mana-mana? Tak ada, kan? Paling-paling pun dia belajar habis darjah 6 aja. Dalam kepala dia, dia tahu apa? Dia nak anak dia bahagia. Dia nak anak dia bahagia, cepat-cepat terubat hati dia. Jadi dia tak tahu kaedah macam mana nak bagi senang hati anak dia. Mungkin itulah cara yang dia terfikir di benak dia. Dan kamu tak balik rumah, tengok mak kamu manusia paling lahanat aku cakap dalam dunia ni, ya? Betapa engkau dah derhaka kepada mak engkau. Aku nak daripada hari ni kau balik jumpa mak engkau, kau salam tangan dia, kau cium tangan dia, peluk dia, minta ampun. Kemudian kau redha apa yang dia cakap. Tuan-tuan, alhamdulillah dia buat. Walaupun dia bangang-bangang macam tu, dia balik, dia buat, ya? Dia jumpa juga mak dia, salam minta ampun dengan mak dia dan sebagainya. Kemudian selang sebulan datang lagi masjid negeri. Terjumpalah kami dekat depan nursery, masjid negeri. Kadang-kadang saya duduk situ dengan security. Saya ni kadang suka duduk dengan security, ya. Borak-borak dengan security dan juga kadang borak dengan cleaner dan sebagainya. Saya suka, perangai saya suka begitu, ya. Jadi dia jumpa balik. Lama tak nampak kau? Saya kata, kan, aku balik kampung, aku dah jumpa dah dengan mak aku dah salam dia, minta ampun, ya. Dan aku cakap, mak, siapa pun yang mak nak jodohkan kepada saya, aku terimalah. Saya kata dengan dia, best tak kahwin, ya. Allah, mak, aku tahu dia dulu dia kahwin. Itu ayat dia, tak tipu. Aku tahu dia dulu aku kahwin. Saya kata dia, siapa bangang? Saya bangang, Ustaz. Dia mengaku, makna apa? Jangan kita duduk bawah tempurung, ya. Kita nampak dunia kita kat situ, perempuan itulah idola kita selama-lamanya, macam tak ada perempuan lain lah, ya. Dia kata bukan apa, kadang-kadang aku tak nak start from the beginning, ya. Aku dah adjust dia 9 tahun, lama, berhabis banyak, ya. Kat hot link aku penuh kat dinding tu, kan.
kat top up aku telefon dia. Dia kalau kira tu boleh hantaran kahwin dia tu. Banyak ke modal dah. Tiba-tiba pula kena salang, tak pedih ke ustaz, dia kata kan. Ada seorang dia kerja dekat pasar burung selayang. Ni cerita pengalaman diri saya sendirilah juga tuan-tuan kena sailang juga kena sailang dia kata, kemudian saya sedih lah kemudian orang tu kata apa, bear, apa demo nak sedih bear, dia kata. Dia orang petani kan. Kalau dah jodoh demo hari ni jumpa dia, besok jadi bini demo, dia kata. Apa nak pening-pening pala, dia kata. Apa nak pening pala. Tapi kalau bukan jodoh demo, 10 tahun, 20 tahun tak jadi isteri demo. Kita fikir balik, betul juga kan. Nampak kadang-kadang perkataan hidayah itu berada di mana-mana. Janjinya kita mau berfikir, menggunakan akal untuk berfikir. Kita gunakan akal untuk berfikir. Pernah tu ketika seorang kawan saya dah bertunang, bergaduh dengan tunang dia, kemudian dia pening, dia jumpa lagi seorang member saya. Member saya tu mengaji pun tak pernah, sembahyang pun tak pernah. Memang nakal gila. Satu, yang keduanya jahil. Sebab bapak dia tak pernah ajar dia mengaji. Keluarga dia American life. Kemudian dia jumpa dengan lelaki tu, dia minta nasihat. Kata member saya yang lagi tu kata apa? Bro, dia kata, aku ni nak kata pandai agama tidaklah, aku ni jahil juga, dia kata aku ni jahil. Tahu dia jahil Aku ni jahil. Tapi kan bro, kau tahu tak, bernikah itu sunnah Nabi Muhammad SAW. Dia ceramah kahwin itu sunnah Nabi Muhammad SAW, dia kata. Kita dengar pun sallallahu alaihi wasallam. Mula nak nyanyi lagu nasyid kan. Kemudian dia kata apa? Apabila seorang itu nak berkahwin, dalam tempoh bertunang, pasti syaitan akan mencari-cari jalan untuk memisahkan kamu, supaya kamu jangan berkahwin. Bila tak berkahwin, kamu akan bujang, kamu akan enjoy dan sebagainya, kamu boleh buat macam-macam. Tapi bila kamu berkahwin, syaitan akan menangis. Bila kamu berkahwin, syaitan akan menangis kerana kamu telah menurut syariat Islam. Terkedu juga saya dengar perkataan dia tu. Orang boy kata, boleh jadi ustaz lah kau. Boleh jadi ustaz. Itulah kadang-kadang tuan-tuan, kita dalam kehidupan kita ni tak semestinya hidayah itu datang daripada mulut orang-orang yang baik-baik. Sebab itu jangan pernah kita mencaci orang. Kita tak tahu sejarah hidup dia, kenapa dia jadi jahat, kenapa jadi nakal, kenapa dan sebagainya. Jangan kita judge orang, dan jangan kita meletakkan syurga neraka atas orang itu. Ini besok matinya masuk dalam neraka lah. Jangan kita begitu. Baik tuan-tuan, seterusnya kita cuba habiskan sedikit saja lagi. Rasulullah SAW bersabda, "Idza atakum man tardawna dinahu wa amanatahu fazawwijuhu illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir." Jika yang datang minang kepada kamu orang yang kamu percaya tentang agamanya dan amanahnya, maka sebaik-baiknya kamu mengahwinkannya sahaja. Makna terimalah dia. Jika tidak, dikhawatiri berlaku fitnah di atas muka bumi dan kecelakaan yang besar. Kita nak cari jodoh ni, kalau yang datang tu katalah orang surau juga kan, hari-hari nampak orang ni pergi surau kan. Kalau datang Minang, terimalah dengan hati yang terbuka. Kita takut-takut kalau bukan dia, mungkin orang lain yang lebih teruk dan sebagainya kan, yang datang menjadi suami kepada anak kita, atau menjadi isteri kepada anak kita. Kehidupan mereka tidak akan bahagia. Apabila seorang itu seorang yang soleh, maka dia akan tahu di mana tanggungjawab dia. Soleh ni bukan pada pakaian tuan-tuan. Kadang orang tu pakai jubah dan sebagainya, belum tentu dia soleh lagi. Tengok perbuatan dia. Perbuatan dia itu menggambarkan dia itu soleh atau tak soleh. Dia tahu tanggungjawab dia, dia belajar, dia ada ilmu dan sebagainya, maka dia akan melaksanakan tanggungjawab dengan sebaik-baiknya. Begitu juga dengan seorang isteri, apabila dia belajar, memahami kaedah dan sebagainya, ilmu rumah tangga. Sebab itu pasangan-pasangan yang mahu berkahwin perlu ikut kursus. Kursus supaya mereka ada ilmu tentang perkahwinan. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi di pejabat agama Islam, bagi undang-undang keluarga,
Saya kadang-kadang pergi sebab saya kena hantar punch card kadang-kadang kan, kena hantar punch card dekat Pait Petaling, Pejabat Agama Islam Daerah Petaling kan. Kat situ kadang-kadang ada customer service, orang telefon, kebetulan pula terdengar, perbualan terdengar. Assalamualaikum puan, kata. Kami ni ada masalah apa, dia kata. Suami saya tak sukalah dengan saya dah begini. Kemudian puan tu tanya, kamu masa bersama dengan suami kamu buat tak cakar rimau ke? Kan? Buat begitu ke, buat begini? Tak terbuat lagi lah, dia kata. Buat dulu, dia kata. Dia ajar ilmu perkahwinan. Lelaki kalau itu selesai tak ada masalah, tuan-tuan. Puan-puan sekalian, muslimah-muslimah yang berada di belakang, mana-mana yang masih lagi 40 ke bawah, kalau ada berkahwin, jagalah suami tu elok, jagalah dia punya kehendak dia tu, Kalau itulah perempuan jaga, insya-Allah dia tak cari lain. Tak cari lain. Dia akan cari kamu juga, Sebab itu nak berkahwin pun kena ada ilmu. Baik, tuan-tuan. Hadis ini juga menunjukkan mengapa perkahwinan itu harus digalakkan kerana ditakuti berlaku perkara-perkara yang tidak baik. Bersabda Rasulullah SAW, kullu amali ibni Adam yanqati'u ila thalathun waladun salihun yad'u lah. Setiap amalan anak Adam akan terputus melainkan 3 perkara, 3 sahaja. Salah satunya ialah anak soleh yang mendoakan. Kalau tak kahwin, mana nak datang anak? Sebab itu kita berkahwin, dan juga tuan-tuan kena cari perempuan yang suka beranak. Nabi sangat suka dekat umatnya yang ramai. Ini tuan-tuan, ada kawan saya, dia bercerita dengan saya, bukan bercerita sebab apa, dia nak minta nasihat, bukan suka-suka nak membawangkan isteri dia, tidak. Kita ni tempat dia mendapatkan nasihat, begitulah. Bukan nak mengutuk bini dan sebagainya, tidak. Ustaz, dia kata, apa dia? Bini saya tu, dia nak anak dia 2 je. Itu pun yang nombor 2 tu accident tu, dia kata. Sebenarnya dia nak 1 je. Dia serik dah beranak, dia kata. Tak tahan sakit dan sebagainya. Lalu dia kata tak nak dah anak, dia nak 1 je. Kita pun buatlah, macam yang dia nak tu, nak 1 juga lah, tapi dia kata ustaz, satu masa accident juga, dia kata. Jadi juga yang nombor 2, jadi juga nombor 2. Akhirnya dia begini, akhirnya tuan-tuan, suami isteri itu tidak dapat teruskan kehidupan dan bercerai-berai, Jadi yang jadi kesiannya siapa? Pada anak-anak lah, Jadi kita tuan-tuan, mencari isteri ini antara lain, Kemudian faedah-faedah perkahwinan itu Nabi sebutkan, ada 5. Yang pertama adalah untuk mendapatkan anak, Kahwin untuk mendapatkan anak. Apabila seorang itu berkahwin terlalu lama tidak dapat anak, sudah pasti dia rasa rumahnya dalam kekosongan, kosong je rumahnya. Kalau tuan-tuan baru berkahwin, susah nak tinggalkan isteri dia, kita kan. Kadang kita nak kawan-kawan ajak pergi mancing, kadang kawan-kawan ajak pergi mengeteh dan sebagainya, kan. Kita susah nak keluar sebab apa? Isteri duduk seorang kat rumah, takut dia. Jadi bila ada anak, lesen besar tu ada juga sikit. Isteri ada kawan di rumah, ada anak, kita pun bolehlah keluar lepak dengan kawan-kawan, minum, mengetih dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah untuk mematahkan syahwat. Kalau kita ni dah ada isteri pula pandai jaga kita. Tuan-tuan, di Sri Damansara, masa saya kerja kat situ, satu lelaki apabila kematian isterinya, setiap hari dia pergi kubur isteri dia. Saya tanya dengan lelaki itu, Pak Cik, abang lah, saya panggil dia abang. Bang, asal abang pergi kubur isteri setiap hari? Manakan tidak saya pergi kubur dia, ustaz. Saya ni, isteri saya buat saya king of king. Saya tidur, bangun tidur, celik mata, ujung kaki saya dah ada tuala, dah ada berus gigi. Saya turunkan kaki saya daripada katil, selipar dah ada untuk ketandas. Saya mandi, saya keluar daripada bilik air, baju dah siap gosok. Kemudian saya terus pakai baju pun kadang isteri saya tolong pakaikan. Isteri saya tolong pakaikan baju, pakaikan necktie saya, kan.
Kata kau memang manja-manjalah dengan isteri saya kan. Kemudian apabila saya keluar daripada bilik, makanan telah terhidang di atas meja makanan, ya, meja makan dah ada makanan. Saya Ustaz selama kahwin dengan dia tak pernah nampak apa itu garam, apa itu gula, apa itu minyak, apa itu barang-barang dapur. Tak pernah tengok. Kenapa isteri saya tak bagi? Dia kata apa? Abang jangan curi pahala jihad saya. Saya menguruskan abang, saya dapat pahala yang berganda daripada Allah SWT. Jangan abang pernah curi pahala itu daripada saya. Ya. Kerana itu Ustaz, saya tak boleh lupakan dia. Ya. Begitu baiknya dia. Mak dia sakit dah lama, mak dia cakap apa? Kenapa tak aku yang mati dulu? Kenapa anak aku tu mati? Ya. Saya kata dengan abang tu, bang, kalau dia panjang umur, takut-takut dia bosan melayan abang nanti. Ya. Yalah, kita kan ada limit. Ya, ada limited, ya. Sebab itu iman tu kadang naik, kadang menurun. Mungkin masa dia tengah menurun tu Allah cabut nyawa dia, mana tahu? Kan? Jadi masa dia tengah, kita ni tuan-tuan kalau nak jadi legend, contoh legend kan, Michael Schumacher kan bawa kereta kan, dia dah jadi legend, dia dah tutup legend dia dan kadang dengan trofi yang macam-macam. And then dia masuk balik berlumba, dia kalah. Apa legend dia? Hilang legend, orang tak pandang legend dah. Ya, orang tak pandang legend dia. Jadi tuan-tuan, begitu Allah Taala nak jadikan seorang itu legend di akhirat besok, ketika iman dia tengah naik, dia ambil. Besok dia dah legend di akhirat. Ya, dia rare, akan dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi saya kata, ya, sebab itu abang, saya kata isteri abang Allah ambil dahulu, ya. Itulah, jangan kita sangka orang lelaki ni bila mati bini meleleh air liur dia. Tidak. Tak semestinya tuan-tuan, ya. Kalau isterinya menjaga dia dengan baik. Sebab itu kita tengok Nabi Muhammad SAW, ya. Siti Khadijah tu dah meninggal baru dia kahwin lah lagi. Ya. Sebab apa? Mana ada isteri macam tu? Susah nak cari. Dia balik daripada Gua Hira dalam keadaan dia stres dan sebagainya, bini peluk dia, selimutkan dia. Ya. Tanya apa dah jadi. Kita kalau balik kerja, isteri salam tak dengan kita? Kita nak pergi kerja, isteri kita salam tak? Ya. Tuan-tuan, kadang-kadang saya buat lawak juga dengan isteri saya, ya. Rumah saya dengan masjid sebelah aja. Jadi pejabat tu pun tak jauh, dalam masjid juga, ya. Saya nak pergi kerja, okey ayang, abang pergi dulu, bye bye, gitu. Okey bang, hati-hati dalam perjalanan. Padahal depan rumah berapa langkah aja kan. Ya. Kami suka bergurau senda begitu kan. Jadi bergurau senda lah dengan isteri kita, ya. Tuan-tuan sekarang ni umur berapa? Katalah umur tuan-tuan 50, 60 tahun. Tuan-tuan panggil tak isteri tuan-tuan ayang? Cium tak pipi isteri kita masa kita nak keluar rumah? Malu kan dengan anak? Apa benda nak malu tuan-tuan? Kampung saya, ni cerita kampung saya. Ada suatu pasangan, suami isteri umur dah dekat 70 tahun. Ya? Suami bawa basikal, isteri duduk belakang. Macam cerita Ramli. Ya? Duduk menyending gitu kan. Suami bawa basikal. Suami panggil isterinya apa? Adinda. Isteri panggil suami dia, ya kanda. Kita dengar macam geli geleman, macam, tapi itulah sebaiknya. Ya, itulah sebaiknya. Kita tak maksiat tak malu, yang tidak maksiat kita malu. Sebab itu Nabi sebutkan, ya, bada al-islamu gharib, ya, ghariban. Islam itu akan kembali kepada asing. Ya. Sayaudu ghariban kama bada, dan akan kembali asing seperti mula. Fatuba lil ghuraba, maka untunglah orang-orang yang asingkan diri dia, rare. Ya. Orang lain rasa sekarang ni buat baik pun orang rasa malu kan, tapi kita terus buat baik, kita ni asing lah. Maka beruntunglah orang-orang yang asing, yang terus menjalankan sunnah Nabi, terus menjalankan kehidupan cara Islam, maka mereka lah orang-orang yang akan berjaya. Dan antara perjuangan perkahwinan adalah untuk mentadbirkan rumah tangga, membiakkan keluarga, dan yang kelima, menggiatkan diri untuk memenuhi keperluan. Bila seorang itu telah berkahwin, maka akalnya, ya, akan lebih matang. Kalau dulu ada RM10, ya,
makan seorang, sekarang RM10 makan 2 orang, ya. Kemudian tuan-tuan tanyalah dengan bujang dengan orang dah kahwin, beza. Orang bujang seminggu dia makan, ya, RM210. Contoh, satu hari 3 kali makan, sekali makan RM10, 3 kali 7 21. Orang dah berkahwin, ya, dia bagi duit kat rumah dia 100, boleh beli barang dapur, tahan untuk seminggu. Mana untung? Dah kahwin ke belum? Yang dah kahwin. Jadi mana yang bujang, silalah berkahwin. Jadi untuk itu kita tutup dulu, kita sambung pada waktu-waktu yang lain, ya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma jama'na hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mubarakan ma'suma. Wala taj'al fina syaqiyyan wala matruda wala mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah Tuhan kami, jadikanlah sekalian yang hadir di rumah-Mu ini hamba-Mu yang soleh dan solehah ya Allah. Jika ada di antara kami yang belum berumah tangga, maka berikanlah mereka pasangan yang baik dan soleh dan solehah ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, jika ada di antara kami yang mempunyai penyakit, maka sembuhkanlah ya Allah. Jika ada di antara kami mempunyai masalah keuangan, maka bantulah mereka ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, jadikanlah kami hidup dalam iman, matikanlah kami dalam iman. Semoga kami kekal dalam kehidupan beragama kepada-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.